Dah nganga dah tu. Sikit. Yo, musuhnya. Musuhnya mulut kami mulut. Musuh. Ada lagi tu. Daripada tengah ni, Bi. Daripada tengah ni, Bi. Boleh pegang ya? Jangan bahaya Bi, dia punya rahang dia, Bi. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Sebelum kita gerak ke Perak, diorang boleh singgah dekat kampung Nizam ni. Nak makan durian. Aku kalau bau durian pun aku tak boleh sangat. Aku tengok durian macam sedap ni. Aduh, ai. Jomlah kita tengok durian dia. Jom. Ada gila. Ni siapa ni ya? Kakak dia. Kakak Nizam. Tak nak dikenalkan. Punyalah banyak durian. Saya rasa bukan hari ni lah untuk saya makan durian. Bukan hari ni. Sampai ni. Kita dah sampai ke Tambun. Hotel Tambun. Oh my god. This is the lobby. The lobby. Nice lobby. Wow. Si Aswad, awak daripada mana ni? JB. Daripada pukul 9 pagi tadi. 9. Awak ambil saya pukul 10.30. Awak nampak cakap saya pukul 9 pagi. Saya agak rabak juga lah ni. Nampaklah sneaker. Lepak awak panjang? Saya penat ni. Dia Semua ada dalam ke Perak selama ni. Semua penat lah. Semua penat. Wow, nice. Kita nak berjalan dalam kota Tambun ni. Dalam dia. Nak tengok apa yang ada dalam kejap lagi. Jalan-jalan tak pernah sampai Tambun waktu malam Lost of Tambun waktu malam. Kita dah nak masuk lah kat dalam dunia ni. Taman Tema ni. Lepas bagi apa? Ni lah. Tiket ni. Insert juga dia ni. Oh. Dia yang ikatkan dia yang ikatkan. Welcome. Kita dah ada kat dalam Lost World of Tambun. Yang ini dipanggil Ipoh Street. Jadi semua makanan-makanan ni semua beli pakai kupon. Apa yang awak nak, dia akan sediakan. So, sedap juga. Jom kita tengok. Nampak sedap.
Macam biasalah, balong mana boleh berpisah dengan joran. Kita nak mancing ikan yang besar ni, raksasa ni kat sini tengok. Dia makan ke baik? Makan tak ni? Dia dah tunggu dah Syul. Dia dah tahu lah. Sini bawah-bawah, nampak tak? Celup sikit. Saya celup sikit bagi dia berebut. Hei! Apa ranjat? Wow. Ya, dia tu bagi. Azam. Azam pula. Ai. Ha! Bagi takut. Mai. Kumpau. Aduh, bawa. Kita ada satu ekor binatang atas ni. Oi. Oi. Halo. Kau buat apa ni? Buat apa ni? Nak bagi cepat, nak bagi. Collab dengan Peritan sangat. Saya dengan binatang kat sini. Dua je. Satu bagi dia. Sikit. Oi. Engkau duk pipo ya? Orang Ipoh ni. Ni tempat ular sebenarnya. Ular dekat atas ni dia duduk. Tidur kat atas ni. Alamak. Aduh. Meremang kuda betis. Oh, itu ada. Dia lebar menjalor. Ini gua ke apa? Ini nama dia binturong. Binturong, tahu tak? Bear cat. Dia bin kan apa? Bin turun. Oh, binturong. Bear cat. Hai Bintu. Oh, dia main air. Turun ni tak apa. Ada tak menang? Menang sendiri. Aisyah. Tak menang ni. Fernando Ismail. Tak menang. Portugal siapa menang? Portugal siapa? Portugal menang. Kenapa banyak no ni? Kenapa banyak sangat ni? Ha? Kenapa banyak sangat? Tak tidur ni? Kenapa tak tidur ni? Ha? Tunggu bapa balik ke apa? Apa bau kambing Oh lah. Kenapa ngantuk benar ni? Ha? Bulunya keras ni. Penat no ni, Zam. Penat sangat ya? Sini tak tengok muka dia. Angkat lagi. Ha? Angkat. Taklah. Oil eh. Oil dekat apa lah ni? Dia dengan ni krisis lain. Orang sambil ingat. Tu. Bangun. Tak nak jalan. Tak nak jalan. Ini ada yang kata dia kata dia macam ni. Sepuluh lebih. Tapi yang ni
Lapar nak makan. Oh, banyaknya danda. Nak. Dia macam kenal lah. Kan? Kenal ke tak kenal ni? Tak bawa kuih lah pula. Kan? Allah. Saya jumpa malam lah. Malam. Kenapa ketawa? Kenapa ketawa? Ay marah no? Janganlah marah. Hai. Kalau dia betul demo satu badan dia kembang. Kenapa? Kenapa nak marah? Okay, bye, good night. Kita break for dinner sekejap. View nice. Yang menyambil kita melihat keindahan Sunway Tambun Kita nak makan Taburan tu ya? mi curry. DJ. In a land where stars whisper secrets to the trees and rivers sing lullabies to the mountains, magic was no mystery. It was simply life itself. This was Malayan, a people who lived as part of the land itself. Their songs woven into the wind and their footsteps softened into people. Rasa macam penat muka penat. Muka penat nak makan sup. Tapi sup. Selamat pagi, good morning daripada Lost World of Tambun. Wow. Kita nak breakfast pagi-pagi ni. Kita punya tempat minum kopi boleh tahan. Selamat pagi, hari ni kita nak berjalan-jalan di sekitar Lost of Tambun, menaiki nice. Nama dia Johan. Saya Naib Johan. Awak macam kelihatan handsome pagi ni. Dia dah kebas tu. Wow, amazing Sekali jalan. Off record servis tu. Serius kakak tu. Kenapa tak nak bagi? Kalau aku nak tiba-tiba buka ini last week kan dah. Kita masuk ikut pintu belakang guys. Kita record dia guys. Tadi tu nak film aku pun ni. Dia dah tahu lah. Adalah. End of story lah. Dia dah tahu, email pun ada dah. Oh, sini pun ada buaya. Nak tahu kan? Okay, tuan-tuan puan semua. Sekarang kita dah masuk ke amusement park area. Bila guys pagi. Okay, tiket pagi tu. Right, semuanya dah include kat dalam. Cuma perlu beratur untuk enjoy attraction. Dalam theme park ni ada 4 attraction saja yang ada extra charges. Yang pertamanya playhouse sebelah belakang sana. Yang macam carnival game, main game kalau menang you akan dapat hadiah. Okay, yang tu akan ada extra charges. Okay, jangan ambil stop sini ya. Ada reverse pula, ada reverse side. Sebelah kanan dah ada kita punya Tiger Valley. Harimau kita tengah tidur belakang pokok. Oh tu.
Nama dia Dana. Dana umur dia 12 tahun and dia jantan. Apa nama dia Dana? Kalau dekat wife, dia maximum boleh pergi 20 tahun saja. Orang cakap 7 nyawa tu sebab dia jatuh dari tempat tinggi pun dah tak hidup. Tak duduk dia. Okay, sekarang kita pass by kita punya cafe dalam gua, Bilang Tea House. Ini bukan ni. So, Kalau konsep kita kat batu sini ni memang natural batu dia. memang nature. So, sebab kita tak ada sini. Mancing ikan apa ni? Mancing ikan apa ni? Ini ada memang juga. Oh. Okay, tuan. Ini yang apa? Buat Zaki mancing sebarang kan? Ya. Mainnya asalnya daripada sini. Yang sebelah kiri atas, kalau tengok ada obstacle tu. Okay, yang tu kita punya The High Road Course. Dia High Road Course lah. Kita ada total 13 route. 7 naik, 6 turun. 3 ada 2 kat sini. Apa 3 naik 3 turun? Dia 76. Okay, average cepat salah satu area dan attraction yang memerlukan extra charges kalau nak enjoy aktiviti dia. Tapi kalau sekadar nak datang, ambil gambar, nak tengok-tengok boleh, tak ada masalah. Dekat sini kita ada zip line, kita ada stand up paddling. Ini tu part yang tadi ada nampak kat atas. Yang ni, jadi kita punya floating villa. Contoh unit kita ada 3. Yang sebelah sana tu dia 2. Okay, next to each other. Dan yang ni dia single dia je. Aircon. Ada aircon. Ada aircon, dia ada toilet dia sendiri. Katil untuk 4 packs. 4 packs. Dan untuk guest yang duduk kat floating villa, dulu glamping punya pun sama. Oh, dia boleh apa? Jom. Underwater macam mana? Underwater means kita kena turun daripada platform. Dia macam buat alignment Kita tu kaca. Nak tengok kat daripada bawah ni macam mana? boleh. Sebelah kanan dan lepas tu dia Kita nak tengok ada hippo. untuk underwater view. Kita kena turun tangga sikit. Kita tengok underwater. Underwater view Jom. Nice je. Acik. Nampak bentuk dia besar. Dia kalau keeper dia panggil Kita tengok hippo The hippos. Kita nak bagi hippo. Hippo ni makan Bagi hippo makan Memang betul ke? Memang merah kan? kalau dia berlembab, dia nampak dia macam ada titik dia dekat darah. Dia nampak banyak titik tu. Sini. Apa tu Ki? Ni nama dia watermelon. 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 Ni. Ni. Ya Allah. Dah nganga dah tu. Okey. Sikit. Besarnya boleh mana nak lagi. Dia nak lagi tu. Daripada tengah ni, B. Daripada tengah ni, B. Boleh pegang dia? Jangan agak bahaya B dia punya rahang dia B. Tadang. Kena bagi tak? Ni mak dekat atas. Ni kau best. Mana siapa bagi? Ni belah kanan dua abad. Rolah gigi kau. Dah masuk. Ni yang menjaga hippo kita ni. Abang Syah Abang Syah. Lama kat sini Syah? 2018 Ni yang tak acu B dia kata. Nampak tak bawah tu? Bawah tu kita berhippo. Dia punya peluh tu Hippo. umpama Ni hyena. Tak bunyi. tak salah, saya nama dia Sasa. Dia betina. Yang besar betina. Yang bergaina yang besar betina dan betina betina. Dia ada empat. So kita Bapa ketua dia betina. Aina ketua betina. So masalah saya pergi buat. Nampak tak jantan seekor kan? Kita jumpa buat. So dia orang tempat.
Kita nak berjalan-jalan nak tengok apa yang jarang-jarang kita tour boleh jalan macam gini. Kat depan ni dia orang buat team building Macam ni saja, bukan macam ni kok. Alright, sekali saja. Final. Kalah. Kita almost semua tempat kita dah cover. Kita nak keluar dah ni. Kan? Jadi Ambil masa tuan-tuan banyak sangat. Ni dah kena lagi. kita lunch kat mana ni? Lunch kat mana? Sungai Buloh? Sungai Buloh. Wow. Macam nice je. Macam nice je makanan dia. Mak ada siput sedut. Macam-macam je. Ya. Macam sedap juga ni. Panjang. Dah. Aduh. Macam ni. Sorry. Zam yang paling Duduk. Dia orang makan lapor. Assalamualaikum. Kita dah sampai Sunway Pyramid. Gila lah kita dah masuk. Kawasan yang besar Lagi tadi asyik makan je bang. Makan je. Ha? Cheat day. My god. Ni tak tahu lah makan yang kali berapa entah. Asyik makan, gemuk lah. Macam-macam benda nak dimakan. Puas dah kita berjalan. Kita nak keluar daripada tempat ni. Ikan dia mana-mana ni Ikan dia mana-mana ni. Kita dah jalan banyak tempat. Macam-macam ada dekat Sunway Lagoon ni. Macam-macam. Tahu dia orang tengok apa tak? Tengok apa? Oh, banyak ni.
Oh, berhantu. Oh, berhantu atas tu. Wow. Baik. Macam Have you learned all the dance moves with Captain Quack? mana? Okay, untuk first attempt kita nak tengok dah panjang, boleh bawa balik tak banana tu? Kau bawa takut. Saya tak pandang ke sini lah. Memang tak lah tu. Tu tak apa, fail. Encik Aswad. Nak try Encik Aswad? Okay. Okay. Save the best for last Okay. Dulu lagi, nak banana. Okay. Banana. Sikit. Oh, kena keluar. Gaya dah. Aku dah cakap. Kalau saya dapat, bagi saya satu. Nampak macam simple kan? Ada boleh macam itu. Tolong. Dekat sangat lah. Dekat sangat lah. Alah, apa ni? Ni konsisten ni tempat sama. Assalamualaikum. Pagi ni kita berada dekat Sunway Sunway Resort. Kita pagi-pagi breakfast, coffee house yang lavish lah. Nak breakfast ke? Breakfast yang simple macam biasalah pagi-pagi. Saya ada kosong, buah, biasalah orange juice, kopi. Break the day. Hari ni kita ada room tour untuk next project, tapi dia punya view nice. Kan, really nice. So, Nizam Helmi Wow, bilik dia nice Cantik bilik dia. Yes. Oh my god. So semua komplit yang ada ada benda ni Ni printer ni rasanya. Wah. Cantik. Saya pun tak tahulah dapat duduk sini ke tak. Dapat tengok pun jadilah. Kan? Cantik bilik. Bilik dia besar sih. Dia punya bilik dia wow, amazing bilik dia amazing. Belakang ni ada terus swimming pool. Bilik dia tengok. Masuk dalam. Wow. Boleh sebenarnya kita kena jadikan dia sama boleh. Oh, dia punya ni nama dia Love Bites Iya, Oh tak, dia tulis Love the Bites. Dia ada ni. Love bites. Kalau kat Crockford, siap. Dekat dia punya limau tulis Crockford. Oh ya. Ni lovebird dia. Macam awal no makan tengah hari.
Ada sushi sikit, wasabi and soyu and char kway teow. 12.5 minit. Ambil sendiri lah jawapan dia. Kita ada sushi Gudang kering Dah pepai jadi. Oh, masih hidung. Habis. Apa kau tunjuk? Sedap. Oh jadi. Raya betul tak?